Tunjukkan macam mana pancur umpan tongsan. Okay, so kita ada standby ni. Bahan ni, ini rice plant, itu beras punya kulit. Okay, so kita tuang sikit. Kita ambil ini almond oil. Ambil air. Tuang sikit. Lebih kurang 1 ke 2 penutup. Campur sebut 1 kilo lebih macam ni. Okay. Campur. Campur rata. Okay. Stopper. Okay. 1 kaki, 2 kaki. So dalam air 2 kaki pelampung. Patu dulu, patu lubang besar ni. Sebab dia boleh tebus. Ini tanda. Bukan tanda, ini stopper. Okey. Macam ni. Nanti jatuh dalam air ya. Okey. Dia akan kunci dia kat itu area. Kalau ada angin ke air jalan pun tak apa. Manek pelampung, pin kecil. Okey, grip sini, spring dan mata kain. Okey, ini saya pakai ini nombor 9 pekri. Ini beramput 120 pound. Pakai halus sikit ni ya. Sini lebih kurang 4 inci lebih, 5 inci panjang. Okey, kita umpan. Okey, mengapa tak taruh umpan dia boleh makan mata? Itu tongsan ah. Okey, tongsan lama dia semua tunggu bawa mula pukul. Itu mulut buka macam ni makan. Okey, dia pecah. Okey, macam mana pecah? Ini ikan dia macam mekong dengan tongsan dia makan, dia tunggu kat bawah. Kalau panai mian dia suka kena mata mian. Dia tunggu kat bawah macam ni makan. Okey, dia tunggu itu anak ikan. Dia tunggu itu anak ikan dia makan ini. Ini umpan besar sini ya. Dia tunggu dia makan sini, cocok kan. Dia punya sebut jatuh bawa, dia buka mulut tunggu saja sana sulut. So bila dia salah sulut punya masa, dapat buka mulut, buka tutup mulut. Tutup punya masa kena mata. Okey. Baling umpan. Yes. Okey. Nampak? Lampung saw timbul. Setting black. Tali gunung tegak. Lepas tu
Yes, thank you. Alright. Kenapa minum tu? Makan ah. Tongsan. Oh, ada fight. Ada fight. Ini ada fight. Tadi punya langsung terfight. Tadi tak ada fight. Oh. Thank you abang.